List customer. Saya. Chef Bulat nak pilih siapa assistant chef Bulat minggu ni. Ramaikan listnya. Saya nak join boleh tak? Serius lah? Boleh. Pandai masak ke? Pandai. Sebelum ni ada belajar kulinari. Background kulinari. Ya. Macam tu cun. Hari ni Chef Bulat nak buat cheesecake. Jom ikut Chef Bulat. Okay. Hai, assalamualaikum guys. Chef Bulat hari ni dengan Syira. Syira ni kita pergi bekerja, tapi kan Syira, Chef Bulat tadi tanya Syira ada background kulinari. Betul. BIH ambil pekerja semua background kulinari. So kalau perempuan kalau datang nak tanya apa-apa, tanya je kat staff kita orang. Staff kita orang confirm boleh jawab. So hari ni Chef Bulat nak buat cheesecake, tapi lain benda lain. Kita pakai Kataifi pastry. Kataifi pastry ni daripada mana ni Syirah? Yang ni kita import daripada Australia. Australia. And then kita punya topping hari ni kita ada Pontier. Daripada mana ni Syirah? Yang ni daripada France. Tengok tu. Tanya je apa je, confirm staff kita orang daripada BIH boleh jawab. Sebab apa? Diorang semua ada background kulinari dan diorang semua tahu bahan-bahan apa yang akan dipakai. Okay, so hari ni bahan-bahannya semua ada kat sini. Hari ni Chef Bulat nak buat, orang kata mild job je. Syirah je buat. Okay, hari ni Chef Bulat pakai ni. Yang ni kita panggil spring foam. Yang ni pun ada jual kat BIH, yang kualiti dia sangat premium. Tebal Syirah, betul tak? Betul. Bahan-bahan daripada BIH kan, semuanya food grade, semuanya premium. Okay Syirah, Chef Bulat ada kat sini Kataifi pastry. Chef Bulat dah potong-potong. Okay, ada butter, gula. Okay, Chef Bulat buat dia punya luar, Syirah buat dia punya filling. Boleh? Boleh. Okay, betul ni boleh? Boleh. Ada kulineri punya background weh. Takkan tak boleh. Okay, jom kita start buat. Okay, Syirah boleh start buat lah. Okay. Mula-mula kita mix kita punya cream cheese lah. Yang daripada Australia. Yang ni kita ada jual yang 2 kg punya chef. Senang kan kalau yang ada home baker, kalau nak beli boleh beli yang ni terus, senang. Dia 2 kilo terus. Daripada Australia. Okay, faham. So kita masukkan apa tu dulu? Cream cheese dulu. Masukkan cream cheese dulu. Yang dah siap-siap timbang. Dah siap-siap timbang dah lah kan. Okay. Resepi semua kita ada tag dekat caption bawah lah. Boleh tengok macam mana resepi. Kalau tiba-tiba nak masuk BIH tapi tak tahu nak buat apa, follow, like, komen kita punya TikTok. Boleh tengok dekat kita punya TikTok resepi semua lah. Okay, saya pakai My Baker punya mixer, chef. My Baker ni best ni. Ya, betul. Kat rumah saya ada satu, chef. Yang ni kita dah siap-siap charge dulu, lepas tu kita boleh pakai je. Dia tak payah nak wayar-wayar bagai. Itu yang perfect. Betul. Okay. Alright. Okay, sementara Syirah buat dia punya filling, tengok Chef Bulat buat apa. Kita nak buat dia punya casing. Ni base dia lah. Base kita pakai Kataifi. Kita tak pakai biscuit ataupun yang selalu orang pakai digestive ke, tak. Kita pakai Kataifi. Hari ni lain. So kalau beli Kataifi ni, bukan setakat boleh buat kunafa, Dubai coklat, tapi boleh buat base cheesecake. Sebab dia macam mana pun dia pastry. Okay. Okay. Kita masukkan telur. Okay, Syirah, tengok ni.
Chef bulat dah siapkan kita punya mold. Nampak? Dia sampai side tepi macam ni. Okey, sekarang Chef bulat nak bakar dulu. Okey, Chef bulat bakar pakai ni. Ni apa? Brand apa ni Syirah? Yang ni My Baker juga. My Baker juga. Okey. So kita akan preheatkan dia 170. Kita akan bakar dulu kita punya tart shell ni. Cheese shell. Cheesecake shell sampai dia golden. Sambil tu kita akan finishkan kita punya filling dan lepas tu kita sambung bakar. Okey. Syirah sambung letak ni vanilla bean paste ni. Okay, masukkan. Okay, ni kita masukkan sour cream lah. Okay. Kalau tak nak pakai sour cream, terpulang kalau nak substitute kepada cream biasa pun boleh. Tapi Chef bulat suka dia punya rasa tangy tu. Masam-masam tu dia akan naikkan lagi lah rasa cheese, cream cheese tu. Sekali kita masukkan tepung jagung. Tepung jagung ni kena masukkan. So dia stabilizer kita punya cheesecake lah. So kita dah bakar, ni base kita bakar dia. Orang kata bakar macam separuh je macam ni dah boleh lah. Okay. So kita akan bakar 2 kali. Okay. Masukkan dia punya cream cheese filling dia. Kalau Syirah kat rumah bakar kek apa je? Syirah selalu chocolate cake yang simple-simple je. Lepas ni boleh lah buat cheesecake. Nak penuh kamu tak apa? Boleh ikut resipi chef ni lah. Macam sedap. Memang sedap chef yang buat. Nak fullkan Okay, fullkan je. Okey, ni dah okey lah ni. Okey. Bila dah tutup macam ni, okey. Sekarang kita akan sambung bakar kat oven toasted kita ni, which is My Baker, 160 darjah selama 40 ke 45 minit. Dan kita akan sejukkan dan lepas tu kita akan letak topping dia. Okey, topping apa? Frontier Mango Puri. Okey, Frontier Mango Puri ni kan, dia sebenarnya datang frozen tau. Dia datang frozen, okey. Cuba Syirah tengok. Tu. Angkat. Cuba Syirah angkat itu pula. Dia datang frozen. Dia punya puri tu. Terbaik dia. Betul. Okey, so kita akan bakar dulu. Lepas tu kita tengok. Satu lagi. Glove pun BIH ada jual. Nampak? Tangan gebu Chef bulat ni muat je. Nak dapatkan yang saiz yang muat tangan gebu Chef bulat ni susah tau Syirah. Betul. Chef bulat selesa sangat bila datang BIH. Sebab apa? Dapat pakai glove tu. Sampai atas. Nampak tu tak nipis kan? Tak nipis. Tebal. Premium quality, best betul nampak. Okay, kita tunggu. Kita tengok cheesecake kita lepas ni. A few moments later. Dah siap pun kita punya. Dah sejuk dah pun. Inilah kejadian dia tengok tu. Nampak tak? Solid ni Syirah tengok tu. Wah, solid. Dia crispy outside kan. Lepas tu dia still moist kat dalam. Sekarang kita letak topping dia lah. Topping kita pakai Frontier Mango. Okay lah. Syirah ambil sudu. Nak tengok cara Syirah dekor. Hush. Professional guys. Professional. Hush. Wah. Dia lele sikit mango. Tak payah nak beli buah. Nak kena potong-potong. Beli je ni dekat BIH ada jual. Terus dapat puri. Nampak tu warna dia menarik betul. Deep yellow macam ni. Kita ingat kena rasa ni je lah. Siapa nak rasa ni? Apa kata Syirah ambil capai sudu kat dalam amari. Syirah bulat potong. Kita tengok kejadian cheesecake kita. Ush. Hai, rangupnya. Oi Syirah. Cepat Syirah. Syirah pula dah tak tahan ni. Crispy. Sebab apa kita tahu kat Thai Fee ni kan memang
orang kata apa, crispy dia punya. Bila goreng tu dia crispy kan. Mana Syirah? Cepat. Okey. Ni. Kita ketepikan sikit. Agaknya tak potong pula. Chef Bulat pun potong gigil-gigil Syirah weh. Sebab sebelah saya ke, Chef? Mungkin lah kot. Alamak. Oh, tengok tu. Wow. Tik ya, nampak tu tebalnya. Feeling dia full. Sedapnya mango ni. Saya rasa dulu, Chef, tak sabar lah. Boleh. Ambil base dia sikit. Topping dia, filling dia. Sedap betul. Cream cheese daripada Dairyland ni. Kan? Sedap kan, Chef? Serius lah. Best saya pula rasa. Crispy tak? Dia punya base crispy. Sebab senang pakai ketai raw ni kan. Kita boleh adjustkan dia punya crispy tu sendiri. Okay, dah saya pula. Dah tu. Sedap. Sedap weh. Rasa mahal sangat. Kan? Okay lah. Minggu depan saya open order So, Syirah, best tak join Chef Bulat hari ni? Best. Nanti nak join lagi. Boleh. Kalau ada orang pengalaman Syirah ni, senang lah kerja Chef Bulat ni kan. Tak payahlah buat apa-apa. Hari ni Chef Bulat tak buat apa-apa. Hari ni Chef Bulat macam gaul kat tepi je. Semua Syirah buat. So lepas ni Syirah, bolehlah kita niaga kat depan BIH. Beli barang kat BIH, kita buat kat rumah, kita niaga depan BIH. Ya. Cheesecake mango paling sedap. Padu kan? Padu sangat. Premium. Pakai kata IP pastry tau. Jangan ingat ni buat apa, Dubai coklat je. So, siapa-siapa nak join Chef Bulat, boleh scan QR code. Betul. Dan jangan lupa follow, like, komen. Tapi kalau siapa-siapa nak datang BIH, nak tanya apa-apa, boleh datang, tanyalah sebab kita ada staff berpengalaman dalam kulineri. Okay Syirah? Okay. Okay, bye.